Ya ahlan wa sahlan. Ada berapa orang diem aku ulas pasal diem Islam. Okey. Ada benda aku bersetuju, ada benda aku tidak bersetuju. Nombor satu yang aku tidak bersetuju, F word. Engkau guna bahasa yang tidak sopan. Engkau guna jari tengah, engkau kata isteri tugas dia kang, tak boleh. Kita sebagai Muslim sentiasa kena utamakan adab dan akhlak. Lagipun bila kau menjadikan biasa F word, normalize, ramai budak akan follow, ramai budak tengok kau punya content. So, jagalah bahasa, utamakan adab dan akhlak. F word bukan dalam budaya agama Islam. Nombor dua, pasal suami bantu isteri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Wajib kepada suami bantu isteri di rumah. Kepada suami yang tak bantu isteri, engkau tidak sejati. Engkau bukan lelaki sejati. Engkau bukan lelaki qawam. Jika engkau nak menjadi lelaki qawam sejati, wajib bantu isteri. Tak salah jika engkau nak tukar pampers anak, is okay. Jika isteri engkau tak mampu, sibuk, ada hal, is okay. Suami kena gabung dengan isteri bersama-sama insya-Allah taala untuk sediakan hidup bahagia pada anak. Jangan bintingkan diri, aku lelaki, aku buat kerja, mencari duit, lepas tu aku balik rumah, aku baring je. Salah. Bantu isteri. Bantu isteri. Bersama-sama. Rasulullah SAW sentiasa bantu isteri dia. Nombor tiga, tugas isteri di rumah, madrasah. Isteri suri rumah adalah madrasah yang pertama kepada anak-anak. Okay? So, jangan kata kerja isteri kat rumah, bantu rumah dan buatkan, tak boleh. So, jangan merendahkan bahasa suri rumah. Suri rumah memang penting sangat. Sebab tu, Masya Allah, Tabarakallah, zaman dulu, orang lagi sopan berbanding zaman kita sekarang. Sebab apa? Mak dan ayah memang sibuk sangat. Bila ayah sibuk mencari rezeki dan mak pun sibuk tak menjadi suri rumah, siapa yang nak terbiah anak? Faham? So, jangan kepada semua lelaki, jangan merendahkan tugas suri rumah. Suri rumah memang penting sangat untuk insya-Allah taala membina ummah ikut undang-undang agama Islam. Nombor empat, kalau engkau belum kahwin lagi, engkau tak layak nak cakap pasal rumah tangga. Subhanallah, subhanallah. Experience bring knowledge. Okay? Sama aku, bila tahun pertama aku kahwin, tak sama dengan hari ini selepas 13 tahun. Jauh beza. So, subhanallah, bila engkau ada pengalaman sebagai suami, entah ada rumah tangga, jauh beza dengan seorang belum kahwin lagi. So, kepada akulah, jika engkau belum kahwin, engkau tak layak nak cakap pasal rumah tangga. Itu je. Dan